Berapa? Terlebar apa terlebar? Ada. Rasa sebab dah penat kan? Aktiviti kali ini adalah aktiviti yang kedua selepas saya mencari pepahat di pantai yang sama. Semasa perjalanan pulang, saya menuju ke spot biasa. Memandangkan air pantai belum masuk ke sungai ini, sebelum ikan bergerak bebas, jom kita jala ikan-ikan yang sedang berkumpul di kawasan sungai ini. Jom kita melihat coletah-coletah kami. Adakah saya mendapatkan hasil ataupun balik dengan kumpaunya. Ada orang menjala. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam Saro Channel 882. Alhamdulillah pada video kali ini kita dapat bertemu kembali. Apa khabar sahabat semua? Dah lama dah kita tak jumpa. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sentiasa sihat lah. Di dalam channel yang kedua ini, saya rasanya masih bersemangat lah untuk membuat video-video yang terbaik untuk sahabat-sahabat semua. Video yang baru pada channel yang baru lah, di akhir tahun, pada tahun baru, Pada bulan yang pertama. pada bulan yang pertama. Jala pun baru. Okey, aktiviti kita pada pagi hari ini, saya nak menjala lah. Kereti. Jala baru. Saya repeat balik pot lama ni sahabat. Itu hari saya main kat Tasik Kali ni kita main dekat ni, dekat kawasan laut juga. Sebelah sana laut, sebelah sini parit yang masuk dengan air laut lah. Okeylah, jom. Okeylah, jom kita teruskan dengan penebaran yang pertama. Adakah ada hasilnya? Tak tahu sahabat. Saya pun dah lama dah tak tebar. Dah lama dah tak tebar sahabat. Macam biasa, tiada tutorial. Kita tebar je, kita tak pandai sangat. Kita belajar jugalah untuk mendapatkan hasil. Jom gerak. Semangat. Channel baru. Jauh ke? Nak jauh ke? Dekat je lah. Yang kecil-kecil tu kan. Ni kot cantik kot. Parit apa? Kawasan yang kecil-kecil. Air dah pasang kan? Tebar pun tak tahu dah yang. Tebar pun tak tahu. Sekejap. Cuba. Tak apa. Tak cuba salah. Dah cuba, pasti mendapatkan hasil. Hasil yang padu mantap. Bulat tak? Boleh lah. Bulat pun tak bulat sangat. Air ke sana kemari ya. Air dah pasang dah kan? Tak tahu. Ada tak? Kan tak ada je. Air dah bergerak tu, ikan ke sana ke sini dah. Tak ada. Tak ada, lanjut. Jom, ada lanjut. juga kecil lah. Yang kedua. Kecil Kedua kecil. Lanjut dah. Dah. Jamal ajar. Jamal hantar ajar dia itu ajar saya. Dia cakap ambil depan ke belakang ke tak tahulah, dah lupa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tiada apa-apa yang mantap padu. Doa dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Semoga ada ikan kecil-kecil kan. Allah. Itu air. Tapi sini tadi ada boiling apa? Ada. Ada ke? Raya macam ada. Macam biasalah. Permulaan dia kan apa? Betul lah, ikan kecil betul lah. Ikan lembat. Wih, Besar saya tu. besar juga oh. Ni
Salah. Ada lah. Ada lah. Ni lepas. Goreng. Adalah juga. Okey, jom kita teruskan dengan penebaran yang kedua. Tak bagus. Berapa? Terlebar apa Ada. Pasal sebab dah penat kan? Tadi kita dah buat aktiviti pertama. 1, 2, 3. Ni tak boleh lah. Pas. Kita ambil 3 ekor saja. Yang semua yang kecil-kecil release balik. Ini dah tak nampak titik yang Ambil air. Permulaan pertama. bela. 1, 2, 3. Okey, baru pertama kan? Baru pertama. Kita teruskan lagi dengan tebaran yang tak ada tutorial. Yang kedua. Jom, let's go. Okey. Jauh sikit ke? Ni. Kat sini padu kan? Biasa ada kan? Ni. Biasanya padu kan? Yang keberapa? 3. Tebaran ketiga. Doa dulu. Diam. Kembang lain macam Kembang dia lain macam. Betul tak? Dah betul ke? Tak ada. Tak ada dedes tak ada. Tak ada. Pun kecil lah. Dedes tak ada. Itu tak ada bang. Tu banyak tu ha. Lalu macam banyak. Ada tak? Tengok. Ikan kating. Semalu. Tengok. Banyak kecil-kecil. Hedan kan? Aduh. Okey, yang ketiga ni lanjut kan? Yang ketiga ni lanjut. Bukti lah. Ready balik. Roll. Kecil-kecil tu. Buat pembiakan balik kan? Tu ada pula juga tu. Kecil tu ha. Amat. Ni. Ni boleh ke? Ni. Ni. Boleh lah kan? Sekejap. Kecil. Tak apa kita ambil dulu kan? Nanti jumpa yang besar kita lepaskan balik. Kat rumah saya ada kucing tak? Kucing pun makan ikan tilapia ya. Tu kecil juga kan? Okey dah. Okey, jom lanjut. Yang keempat. Kita cuba lagi kan? Jangan menyerah. Jalan terus. Ini dah sambil belajar. Apa ni? Besar. Ular ke? Sekejap. Okey, jom. Gambar daripada atas je. Atas. Ada kau? Sangkut ke? Tadi itu hari sangkut. Tak ada barang. Kita kena ke sana juga. Tak ada. Tadi. Tu sana tu ha. Oh, apa tu? Ikan apa ni? Besar jugalah. 9 ke apa? Mana ikannya? Ada. Ni ha. Besar jugalah.
Okey, jap. Seekor je. Seekor je kan. Jadilah kan. Jom, lanjut lagi. Syukur. Yang kelima. Okey. Lebaran yang kelima. Yang ni last Lepas tu kita patah balik. Patah balik menghala ke basikal kita lah kat sana. Kita naik basikal je. Jom. Ada pemalu lah yang Itulah. termalu. Tak boleh lah. Sini. Jap. Okey. Sini Tengoklah boilingnya kat mana. Jangan main tembak je. Ini pot rahsia lah. Sebab kita dah dapat kat sini, kita tak boleh bagi tahu orang. Pot rahsia lah. Kuat arus kuat tak ada juga. Tak ada. Tapi sini ada ikan bulan apa? Tak dapat Seekor je ada. Seekor juga. Besar ke tak? Boleh. Saya boleh lah. Alamak. Jom. Kita Mana tunya yang besar tadi dulu? Jap. Oh, tak boleh ambil yang besar terus je. boleh. Kena ikut step Wah. Seekor. Tu ikan lundu. Kating. Kating. Ni last. Okey, kita lanjut yang ke 5. Yang ke-5. 5. Alamak. Tak cantik langsung Apa tu? Ada tu. Ui. kuat sikit cakap. Ui. Ada ke? Besar Fas. Ya. Mantap. Ui. Yana. Ui, na. Ui, yang nana. Yang nana. Alhamdulillah ada. Besar juga. Hush. Besar. Tadi sana tak ada Ikan berkumpul kat sini kan. Banyak tengok. Sekali kumpul Saiz besar. Besar tengok. Banyak Lebar ke? 6. Ini yang ke-5. Kita akan pergi yang ke-6. Banyak Pergi yang ke-6. Pilih. Boleh. Pilih dah. Tu. Yang ni boleh kot tu Bulat dah mata kan. Gemuk-gemuk. Ni. Okey, lanjut Yang ke-6. Tebaran yang ke-6. Tebaran yang ke-6. Mantap padu. Hasil mantap Tebaran yang ke-6. Ingatkan tak payah rekod. Saiz. Pecah baldio. Pecah badi bang. Badi pecah.
Okey, jom kita tengok yang ke-7 sampai yang ke-10 dan ke-20. Ni hasil kita 7 kali teba. Jom kita teba yang ke-8 pula. Bawah ni je. Dekat-dekat je kan. Tapi letak shot lah kalau tak dekat tak dapat gegaran dia tu. Alamak, petak. Banyaknya ikan dekat sini. Ikan sekampung tu kan. Satu kampung punya ikan. Tak ada. Ini yang terakhir sahabat. Ada jugalah. Saya sebabon. Dah 20 kali lebih dah saya teba dah. Ikan ada sahabat Ikan ada. Tapi saya ambil tak banyak lah. Saya ambil untuk lauk-lauk saja. Wop, mak datuk ikan talipia dia tak nak direkod Dua, yang kedua. Sepasang. Sepasang. Mantap, aduh. Alhamdulillah, ada juga. Ada jugalah. Walaupun tak banyak. Cukup dah untuk lauk-lauk saja sahabat. Ini pun pahat pun ada. Ikan pun ada. Balik nanti goreng kan kita masak. Pahat masak seot. Pahat masak seot. Ni. Okeylah sahabat. Saya rasa untuk video menjala ni cukup setakat ini sajalah sahabat. Maka berakhirlah video kita menjala di Pantai Kelanang pada tengah hari ni. Ikan talipia ni kita goreng. Pepahat tu kita masak share out sahabat. Alhamdulillah. Ada jugalah peti-peti kita. Hasil jom. Okey, jom kita tengok hasil sahabat. Okey, inilah hasil dia. Hasil dia ada 3, 4. Ini ada 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ekor sahaja. Cukuplah sahabat. Cukuplah. Besar ni sahabat. Ini pun besar juga ni. Ini pun besar juga ni. Sabar, sabar. Alhamdulillah. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Saru Channel 88 kali ini. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk channel baru saya ini.